Camping dah makin senang. Kalau dulu nak ikat fly sheet gunakan tali yang adjuster dia manual macam ni, dia memang leceh. Sekarang dah ada lagi senang, gunakan pulley adjuster macam ni. First kali sangkut dia punya karabiner ni dekat kita punya pad bahagian bawah. Make sure dia memang ketat dan kuat lah. Okey, lepas tu sangkut dia punya pulley adjuster ni dekat hujung pole atas ni. Okey, nampak tali dia kendur lagi. Tarik je macam ni. Okey, bila tarik dia akan terus lock. Nampak? Nak tegang lagi, tarik lagi. Okay, nampak? Dia sangat tegang dan juga dia takkan kendur semula sebab dia dah lock dekat dia punya adjuster pulley. Okay, so kalau guna dekat main pole fly sheet, boleh pasang dua kiri kanan macam ni. Kita tegangkan saja macam ni. Nampak? Tarik je. Memang senang. Benda ni memang sangat function dan memudahkan untuk setup fly sheet dan juga kemah. Okay, dia punya kualiti bagus. Tali dia panjang 4 meter. Dia dah siap dengan dua karabiner macam ni. Kalau beli dia akan complete set, dapat 4 biji terus. Memang sangat-sangat berbaloi. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link.